tahun 2009 ditubuhkan, Tun Daim Zainuddin bagi sumbangan 5 juta untuk bina rumah di Dulang 100 unit untuk orang miskin tepi laut pindah masuk itu. Lama lepas tu siaplah rumah tu. Lepas tu kita mula buat potongan gaji pada pegawai, kaki tangan orang ahli-ahli Esko masuk situ. Ustaz Zizan potong allowance Yayasan Islam. Masa tu pengurusi Yayasan Islam dapat 5,000. Semua masuk tabung Tunku Mahmud untuk bantu anak-anak kita di sekolah dan universiti. Esko potong gaji bulanan, pegawai-pegawai pun potong. Tapi selepas 2013 pilihan raya umum, kerajaan bertukar, duit ada dalam tu guna benda lain. Antaranya repair rumah Ketua Wanita UMNO bahagian. Ini bukan nak main politik dah, nak cerita je hakikat kebenaran yang telah berlaku. Lama kelamaan duit dalam tu tinggal 600,000 berhenti, tak ada aktiviti apa. Hampa tengoklah, zaman arwah Ustaz Azizan, pas teruk-teruk cari duit, himpun duit masuk dalam tabung Tunku Mahmud. Boleh kat puak-puak penyakau kaki sakau ni, puak-puak UMNO ni, pergi repair rumah Ketua Wanita bahagian. Tengok punya pelaknya puak-puak ni. Nasib baiklah PAS menang PRN hari tu 33-3. Kalau tidak boleh tengoklah MB Sanusi, PAS ni dah kumpul banyak-banyak, depa boleh perhabis macam tu ya. Samalah lah ni, hasil dah dikutip banyak, termasuk dalam tabung Tunku Mahmud ni dah pun membantu belasan ribu pelajar untuk masuk ke universiti. Hampa bayangkan tabung ni boleh kat puak-puak UMNO, puak-puak PH ni yang duk tinggal hutang, yang duk sakau ni. Aku tak tahu nak jadi kalau apa. Jadi rakyat Kedah, kita kena kekalkan Kedah macam ni. Patutnya puak-puak honggak pergi honggak ni kes ni. Macam mana Ketua Wanita UMNO boleh salah gunakan tabung Tunku Mahmud untuk repair rumah dia sendiri. Apa bayanglah pelak tak pelak panggil macam ni. Patut puak-puak honggak. Weh Leman, hampir honggak benda ni. Londeh buang. Betapa puak-puak ni penyamun. Bukan pergi duk serang MB Sanusi, bukan pergi duk serang kerajaan PAS. Lepas tu nak angkat puak-puak penyamun ni pula. Hang faham tak faham Leman? Weh puak-puak honggak, hampa pergi honggak ni puak-puak ni. Puak-puak penyamun kaki sakau ni. Faham tak faham?